Okey, kita nak tengok macam mana cara kita nak mengeluarkan teks bila kita hover satu objek. Okey. Jadi kita nak create text dulu. Kita boleh create text bila bawah ni, atau kita boleh right click UI canvas kita. Ada UI dekat sini, kita ada text. Saya pakai text dekat sini. Saya namakan dia label. Saya namakan dia label. Dalam teks ni, saya just letak kotak dulu. Kita letak je kotak kat situ. Alright, jadi sebab kita nak hover kotak biru ni, okay, apa saya nak buat, kita akan buat script dalam dia. Add component, kita namakan script kita hover text. Okay, so dekat sini kita akan buka while. Okay, jadi perbezaan when dengan while ni adalah when ni dia akan lancarkan sekali, dia akan run sekali, while dia akan run setiap frame. Okay, so kita akan buka while. So saya akan pakai mouse over, right mouse over. Okay, jadi bila mouse over siapa? Okay, so saya akan ambil me. Okay, jadi apa jadi bila dia hover pada diri dia, iaitu kotak tu lah. Okay, kemudian kita nak ambil set text. Sebab kita nak set text, masukkan kat sini. Jadi kita nak masukkan text kat sini, kita kena create satu variable. Variable kita nama text. Okay, variable kita nama text. Sebab kita nak ambil text tu. Okay, tag kita adalah objek. Kita create, kita masukkan dia kat sini. Tu apa? Okay, kita nak letak contoh dia kotak biru. Okay, isi dia tu lah. Sorry, kita tak ada buat macam ni. Kita kena pakai variable ni. Kita expand me tu. Sebab kita nak access text tu, kita ambil name macam ni. Okay, right. Okay, so name ni lah. Okay, pun boleh juga macam ni. Okay, me, kita pakai name. Name pada me tu. Okay. Kemudian apa kita nak buat? Kita nak panggil sekali lagi while. Okay. Mouse over, kita cari. Kita nak cari not pula. Okay, sebab kita nak counter yang ni. Okay, kita cari bila dia keluar. So, bila dia keluar, dia akan pakai not. Ni dia, not. Jadi, not apa? Not mouse over. Okay, sebab dia ada satu saja mouse over ni. So, dia akan pakai not mouse over object me. Okay, macam tu. Jadi, apa dia buat? So, kita akan pakai set text mula. Mana set text tadi? Set text. Ini dia. Object text. Mana object text? Okay, dia akan jadi kosong. Right. Jadi kita test kita punya script. So ada error. Error ni sebab kita belum masukkan lagi. So kita kena masukkan kita punya variable tadi dekat bawah. Okay, script kita pada kotak. So dia nak apa? Dia nak text. Jadi text kita adalah ini label. So kita drag label masuk ke dalam ni. Okay, so bila kita play, kita hover, kotak tu keluar. Hover. Macam tu kita hover, dia akan keluar perkataan kotak tu. Bila kita keluar, dia hilang lah. Macam tu. Okay, kita boleh buat macam-macam dengan cara ni. Kita dengan kreativiti kita try buat benda-benda lain. Okay, itu saja.